Bayangkan, setiap hari anda perlu buka lebih 10 botol suplemen. Siang kena ambil separuh, malam sambung lagi dan kosnya boleh mencecah RM1,000 satu bulan. Semalam semasa saya membuka booth di Live Nutrix di Masjid Subhan Bistari, saya berjumpa dengan seorang pengunjung yang berkongsi rutin pengambilan suplemen hariannya. Beliau mengambil lebih 10 jenis suplemen dan perlu membaginya kepada 2 sesi. Sebahagian pada waktu siang dan sebahagian lagi pada waktu malam. Saya percaya suplemen mempunyai peranannya sendiri. Ada yang mengambil astaxanthin, ada yang mengambil vitamin C dan pelbagai nutrien lain untuk menyokong keperluan badan masing-masing. Ramai orang bertanya, astaxanthin ini lebih hebat ke daripada vitamin C? Sebenarnya bukan soal siapa lebih hebat, kedua-duanya mempunyai fungsi yang berbeza dan saling melengkapi. Astaxanthin merupakan antioksidan yang sangat kuat dan membantu melindungi sel daripada tekanan oksidatif. Manakala vitamin C penting untuk penghasilan kolagen dan menyokong fungsi sistem imun yang normal. Yang menarik tentang Nutrika sebagai functional food, ia mengandungi 18 bahan aktif termasuk astaxanthin dan vitamin C dalam satu sajian yang mudah. Anda hanya perlu menuangkan serbuk ke bawah lidah dan menikmati rasanya yang sedap. Jadi, bagi mereka yang mencari cara yang lebih mudah untuk mendapatkan gabungan pelbagai bahan aktif, Nutrika menawarkan satu pilihan yang praktikal. Daripada pengalaman pengunjung tersebut, beliau berkongsi bahawa beliau membelanjakan sekitar RM1,000 sebulan untuk semua suplemen yang diambilnya. Sebagai perbandingan, 2 kotak Nutrika untuk kegunaan sebulan berharga RM320. Mungkin persoalannya bukan siapa yang lebih hebat, tetapi apakah pilihan yang lebih mudah dan sesuai dengan gaya hidup kita. Kalau anda ingin tahu lebih lanjut tentang Nutrika dan kandungannya, tinggalkan komen nak info dan saya akan kongsi maklumat lanjut. Terima kasih.